Masalah yang ketara di akhir zaman ialah apabila sesuatu dosa sudah lagi tidak nampak berdosa. Hari ini orang buat dosa dah jadi selamba. Dia buat dosa sehingga tak ada rasa bersalah. Orang dulu-dulu ada gak maksiat, ada gak minum arak, ada gak yang berzina, tapi dalam keadaan berdosa tu dia rasa juga dia tu bersalah. Ada gak rasa silap tu ada. Silap aku pergi minum arak, dia kata, kan? Rasa bersalah tu ada juga, rasa menyesal tu ada juga, rasa malu tu ada juga. Lepas tu di akhir zaman ni Allah mula angkat sifat malu tu daripada kita, sehingga kan hari ni orang buat benda salah, buat dosa, tidak rasa bersalah dan tidak ada rasa lagi rasa malu. Sebab itulah kata Nabi, wal haya'u syu'batul iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Apabila zaman akhir zaman iman semakin kurang, keyakinan kepada Allah tu semakin kurang, kepercayaan kepada Allah semakin kurang, maka sebahagian daripada sifat iman itu telah diangkat oleh Allah. Apa dia sifat iman itu? Iaitu haya', yakni malu. Sifat malu Allah dah angkat. Hari ni manusia, dan rata-rata kebanyakan, lagi-lagi golongan muda, dia tengok di TikTok buat video pelik-pelik, tak ada rasa malu. Kadang tak payah kata orang budak muda, orang tua pun ada juga, kan? Dah tua dah, menyanyi juga, joget juga depan video, depan khalayak. Kalau dia buat tu sekadar orang cakap apa, nak bergurau senda dalam ahli keluarga, dalam rumah dia saja, tak apa juga. Ni adalah buat rakaman video, lepas tu digi viral, habis semua orang duk tengok, tak ada rasa malu. Ni bila dah sampai tahap ni, ketahuilah azab Allah semakin dekat, kan? Bahawa kiamat dah semakin hampir. Sebab orang dah tak ada rasa malu dengan dosa yang dia buat. Sebab apa? Sebab kebenaran dibisukan, sesuatu yang hak didiamkan.